Okay bang, ni bang pada abang-abang Okey. Masih. Okay bang, sama. Kaya aku macam ni. iPhone 18 guys. Okay. Inilah dah dulu. Okay guys, tengok ni guys barang yang aku order dekat seller ni. Aku order iPhone 18. Tengok ni apa dia bagi. Remote aircon guys. Apa benda seller ni? Bangang betul lah. Aku return. Kau ni kenapa? Budak tu kan beli iPhone 18. Yang kau pergi bungkus remote aircon buat apa? Ha? Jap bos. Saya rasa saya dah masukkan iPhone dalam packaging ni. Apa kejadiannya saya nak letak remote aircon pula? Kau tak payah nak ayat defense sangat boleh tak? Bukan sekali dua kau buat macam ni. Hari tu aku suruh kau hantar Halia, kau pergi hantar kunyit. Macam mana aku nak percaya kau? Tapi bos... Alah. Kau dengan muka blur-blur macam ni. Ni, ada budak order TV 45 inci. Aku nak kau pack elok-elok TV tu. Okey bos. Nanti budak tu punya request nak refund tu kau tolong proof Okey. Apalah. Lagi satu. Ni. Nanti time kau nak packet TV tu make sure aku ada tau. Kita buat cross check sama Baik bos. Baik bos. Macam mana boleh tukar? Kau dah sunat belum? Mana Samsung TV 45 inci tu? Nah, ni bos. Kau bungkus secantik Okey. Ngam tak bos? Ngam lah. Kau ada alamat dia tak? Ada. Mana tak ada, dia berapa kali order kat kita, berapa kali refund. Samsung TV 45 inch. Come to Papa. Sedap. Guys, tengok ni seller ni buat hal lagi guys. Aku order Samsung TV 45 inci. Tengok dia bagi apa? Dia bagi huruf T dengan dia bagi huruf V guys. Apa kejadiannya semua ni? Boycott guys kedai ni, boycott. TV? Saya dah cakap dah dengan bos. Asal hantar dekat dia, mesti dia nak refund. Saya ni memang Gen Z bos, tapi tak adalah bongok sangat buat kerja. Shut up you. Habis tu macam mana ni bos? Aku rasa aku ada idea. Nanti next time kalau dia order, kita perangkap dia. Perangkap macam mana? Jom. Budak sama tu order power bank. Power bank. Ayo cik. Ni cik barang cik Tapi cik kan, sorry cik sebab hari tu saya dah hantar, dia dah tercampak sikit. Tu yang rabak sikit kotak dia tu. Tak apa, luar je. Luar je Terima kasih Okey cik, masih. Kotak elok lagi. Cantik power bank. Hei! Angkat tangan! Apa benda ni? Jangan bergerak! Apa ni? Tak tahu tuan. Bukan saya. Anjing! Bau! Dah!
Ini adalah dadah. Tuan, bukan saya punya. Ni barang dari seller hantar. Kalau barang dari seller, mana ada label? Cerita balai. Tuan, jangan macam tu. Tak boleh. Saya allergic dengan ni besi. Tuan. Jalan. Kau diam boleh? Aku tak cakap apa pula. Masuk. Nak duduk depan. Banyak bunyi pula. Kita masukkan dadah ni dalam power bank. Once sekali dia nak deliver barang ni, kita call police untuk ambush, okey? Oh, patutlah sekali aku hantar barang kat dia, aku dapat komplain. Ada orang tuduh aku kata aku tukar barang. Rupanya dia perajar kita Macam ni. Kau hantar barang ni dekat dia, tapi alamat ni kita buat tertanggal. Okey? Ngam. Uish, macam mana boleh dapat barang terlarang? Shut up, you. Baik. Padan muka, bro. Padan muka. V is for victory, bro. Kau diamlah, aku dialog. Jadi jangan gerak. Aku nak dialog. Tunggu kau. Tuan masuk gear, tuan. Dan kau buka seluar. Aku nak respect. Apakah sebenarnya mandian terapi air? Terapi air ni sebenarnya satu kaedah terapi mandian dalam tub. Terapi ini menggunakan air sejuk, suam atau panas. Di Arbai Terapi Air, kami gunakan air suam ke panas di mana suhunya tidak akan lebih daripada 43 darjah Celsius. Terapi air ialah terapi pelengkap seiring dengan perubatan moden sesuai untuk semua peringkat usia dan tahap kesihatan. Penting untuk kita tahu, terapi ini bukanlah bertujuan merawat penyakit secara terus. Sebaliknya, ia membantu meningkatkan sistem imun serta metabolisme badan. Terapi air bertindak sehingga ke peringkat sel saraf dan tulang, sekaligus menyokong pemulihan tisu dan membantu mengurangkan keradangan. Hydromassage membantu melancarkan peredaran darah. Hydroacupuncture pula membantu mengurangkan ketegangan otot. Manakala terapi air secara keseluruhannya memberi kesan detoksifikasi yang sangat cemerlang. Sisa kotoran, sel-sel kulit mati serta lemak tepu akan disingkirkan menerusi 150,000 liang pori kulit kita. Hydrophysiotherapy membantu memperbaiki fungsi saraf serta melancarkan pergerakan sendi kita. Gabungan oksigen, ozon dan ion negatif bantu badan buang toksin dan sokong proses pemulihan semula jadi. Tahu tak, 15 minit terapi air bersamaan 3 hingga 5 km berjoging. Dalam satu sesi, lebih kurang 300 hingga 500 kalori boleh dibakar. Yang paling penting, terapi air ni selamat dan menyokong kesihatan serta daya tahan badan secara semula jadi. Kalau berminat, boleh terus booking slot sekarang. Saya Arbai Terapi Air. Rehab, recharge, revive.